Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat sup kaki ayam yang sedap dan kaki ayam tu lembut. Okey, jom kita tengok caranya. Ni saya ada kaki ayam. Kaki ayam ni saya akan rebus dulu. Rebus sampai kaki ayam kita tu dia empuk lah deh. Ni kita letak asam keping. Tujuan kita letak asam keping ni untuk hilangkan hanyir lah. Biasanya gitulah deh. Ni kita rebus bagi dia empuk. Tujuan kita rebus bagi dia empuk ni sebabnya bila kita buat sup, kita tak usah sup kita tu dia lendir dia tu. Dia ada lendir dia. Apa collagen ke apa orang panggil. Jadi kita rebus dulu untuk buat lemak dia. Deh. Kita rebus apa dia separuh empuk pun tak apalah. Janji kita rebus dia. Ni kita nak panaskan minyak. Lepas tu kita ada 4 sekawai. Awak beli rempah sup tu dia ada kan 4 sekawai ni. Sup bunjuk apa tu. Jadi kita nak tumis ke biar dia wangi dulu sekejap. Barulah kita masuk ke serai. Serai yang dah kita ketuk dalam 2 batang. Tujuan kita masuk ke serai dalam sup ni. Dia akan bertambah sedap lagi sup kita. Bila serai tu dah wangi, kita masuk ke bawang merah. Bawang merah tu biar lebih sikit tak apa deh. Bawang putih. Bawang putih kalau lebih pun tak apa. Ni bawang putih saya dia tak ada. Ada dalam 3 ulah je tu. Lepas tu masuk ke juga halia. Semua bahan ni kita hiri. Hiri kata nipis-nipis lah. Lepas tu kita akan tumis bawang kita ni. Biar kita tengok bawang kita tu keperangan. Ataupun kekuningnya. You tubik karamel dia tu. Keluar karamel dia tu deh. Lepas tu kita masuk ke air ni secukupnya lah. Banyak mana kita nak kuah sup kita ni. Lepas tu kita masuk ke kaki ayam yang dah kita rebus tadi. Ni dalam 1 mangkuk memang banyak. Tak tahu berapa potong kaki ayam lah ni deh. Lepas tu kita kacau. Kita biarkan kaki ayam kita ni dia mendidih. Kaki ayam saya ni jiran saya dia bagi. Dia anak dia kerja di sekolah jadi tak ambil, tak guna kaki. Jadi dia selalu bagi pada jiran-jiran lah kaki ayam ni. Jadi hari ni saya boleh buat sup kaki ayam deh. Tapi anak saya dia tak panggil kaki ayam, dia panggil tangan ayam. Nakal. Lepas tu kita biarkan dia kata mendidih. Mendidih tu kita masuk ke ubi kentang dengan carrot. Saya masuk ke ubi ketan dengan carrot. Ubi ketan tu dalam 3 biji gitulah lebih kurang. Lepas tu kita biarkan dulu ubi kentang kita ni dia betul-betul empuk. Kaki ayam ni lagi lama kita masak dia lagi sedap. Sebabnya bila kita makan kita rasa dia lembut dah. Dia tak kerah. Baru sedap kaki ayam kita tu dah. Ni kita masuk ke sos ikan untuk rasa lebih umami. Rasa lagi sedap bila kita masuk ke sos ikan. Ni saya nak renih lagi. Sampai betul-betul kentang kita tu empuk lah. Kalau awak nak sedap ke, awak guna api perlahan. Biar dia masak slow-slow. Baru sedap deh. Lepas tu saya nak tambah ke garam secukupnya lah. Kita letak juga gula untuk kata lagi sedap sup kita ni. Cita rasa saya memang gitulah. Kalau saya buat sup memang saya letak gula. Sebabnya bila kita nak makan tu biar ada rasa pedas, masak, kata ada sedikit manis. Macam kalau saya makan memang makan kau gitu. Memang sedap deh. Lepas tu kita kacau lah, rasa lah apa yang kurang ni. Lepas tu kita nak tambah ke ni daun sup dengan cili padi dulu. Kita akan letak dulu sekali. Nanti kita nak makan tu kita akan letak pula. Ni kita letak ni supayanya sup kita ni dia lagi sedap lah. Kita letak awal-awal lagu ni deh. Kalau ada akar daun sup pun awak boleh jah letak. Tak kisah. Lepas tu kita kacau bagi sebati kiranya sup kita ni dia dah masak. Masukkan daun sup tu bila sup kita tu dia memang hampir masak lah. Ni nampak tak hasil sup kaki ayam kita. Kuah dia tu nak kata keruh sangat tidak. Lepas tu nampak cair sangat pun tidak lah. Memang orang kata sesedap rasa dah. Ni saya lupa nak masukkan sebut perasa awal-awal tadi. Jadi kita masukkan sedikit lah. Untuk orang kata bila kita makan tu dia lagi ketagih. Bila kita masukkan sebut perasa. Memang lain lah rasa sup kita bila kita letak sebut perasa. Saya lagi suka letak kata ajinomoto lah daripada perasa hak lain tu. Ni kita nak hidangkan deh. Sup kaki ayam kita. Awak boleh tengok ni. Kaki ayam ni memang sangat-sangat lembut. Kalau kita makan tu kita tak payah pun nak kata gigit. Memang dia kata cair lah.
lembut. Ayatnya kalau orang Kelantan kata pohu. Awak boleh tengok deh, memang sangat-sangat sedap. Kalau kerah tu kita nak makan pun tak sedap. Jadi kita kena renih lama. Macam kalau kita nak gula apa ke, kita kena buat macam tadi lah, mula-mula tadi. Kita kena rebus dulu kaki ayam kalau kita nak buat gulai pun. Sebabnya kaki ayam ni dia ada orang kata lemak dia. Lemak dia. Bila kita buat gulai ataupun kita buat sup, kalau dia sejuk, nanti tengoklah berkelodok dalam sup kita tu. Dah siap idea tu kita letaklah daun sup. Lepas tu kita letak cili padi, ikut kepedasan kita, bawang goreng. Lepas tu kita perahkan juga 5 nipis. Biar ada rasa masak. Sebab tu saya letak gula dalam sup saya ni. Sebabnya kita makan pedas masak. Kalau pedas masak tak ada rasa manis, dia tak sedap bagi saya. Sebab tu saya kena letak gula biar ada kata kita makan tu manis-manis sikit. Memang sedap pedas. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.